Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini kami bawa anak-anak ke Pasar Bisik Kuala Muda belah Kedah untuk tengok hasil ikan fresh. Lepas tu singgah makan-makan. Kota Kuala Muda ni kalau daripada rumah kami ambil masa lebih kurang dalam 40 ke 45 minit. Agak jauh juga, tapi sebab dah biasa ke sini kan. Pasar Bisik kalau kita tengok dia ada dua bahagian. Pasar Bisik belah Kota Kuala Muda belah Kedah dan juga Pasar Bisik Kuala Muda belah Penaga Penang. Ni kami dah sampai dah area Pasar Bisik belah Kota Kuala Muda. Kita tengok seberang sana kan, itu belah Penang, Kuala Muda belah Penaga. Cuaca cerah elok, Alhamdulillah. Kita dapat tengoklah bot selalunya rancak pukul 10 ke atas lah. Belakang bis RM10. Ini kah? Boleh lah. RM10. Pakai 10. Tak apa tu bang? Tanipah. Tanipah? Tanipah? Jujurnya kami pun tak pandai sebenarnya nak bisik harga-harga ikan yang longgok-longgok ni kan. Jadi yang mana harga berpatutan, kita belilah. Lepas beli ikan tadi apa semua, singgah makan dekat kedai Kak Nuri berdekatan dengan Pasar Bisik. Kat sini ada banyak jenis lauk kampung. Boleh singgah sini. On the way balik, kami singgah dekat Maktil Station untuk bungkus laksa. Kami beli setengah kilo laksa untuk buat minum petang lah. Dekat sini ada juga set-set ayam goreng. Yang ni kami tapau untuk anak-anak. Cucuk ni kan, inti dia tak kedekut tau. Sedap lah tu. Yang ni laksa yang kami bungkus. Okay, sampai jumpa lagi di next video.